Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil, Amir, Zaun. Ingin membentangkan hasil projek kami daripada topik gambar minda pendidikan seni visual. gambaran minda ialah idea visual yang dibayangkan dalam fikiran sebelum dihasilkan sebagai karya seni. Bahan-bahan yang kami guna untuk menyiapkan karya ini adalah seperti pensel dan pemadam, warna pensel dan kertas. Kami juga menggunakan buku teks sebagai rujukan. Sepanjang proses pembuatan karya, kami bersama-sama melakar lukisan kaktus. Kami menggunakan media pensel untuk melakar. Seterusnya, selepas proses melakar siap, kami mewarnakan lukisan kami dengan menggunakan media pensel warna. Untuk pengetahuan anda, di dalam gambaran ini terdapat beberapa teknik. Antaranya ialah garisan, ton, penegasan, warna dan ruang. Mari kita mengenali dengan lebih lanjut bahasa seni visual yang kami gunakan dalam karya. 1. Teknik lukisan silang pangkah menghasilkan garisan halus dalam karya. 2. Unsur bentuk dan jenis garisan menimbulkan kepelbagaian. 3. Menggunakan warna jingga pada pokok kaktus dengan warna biru pada latarnya mewujudkan kontrak dari segi warna. 4. Bentuk ilusi terwujud daripada objek kaktus yang mempunyai struktur dan bayang. 5. Pertindihan antara objek mewujudkan ruang pada karya. 6. Melakar duri halus pada pokok kaktus menghasilkan jalinan tampak. Bahasa seni visual atau teknik yang ada kami aplikasikan sepanjang proses pembuatan. Maka terhasillah lukisan karya kami. Kami berasa gembira kerana dapat menyiapkan kerja projek ini bersama-sama rakan. Kami berharap kami dapat perbaiki lagi karya kami ini. Dan sekian, terima kasih.